saya nak bawa satu kaedah macam mana kita nak buat ulasan. Jadi approach saya hari ini ialah untuk kita bagaimana kita nak mengulas sebelum kita nak buat urusan. Faktor ulasan ni penting. So, semula saya rumus balik yang tadi kita simpan dulu. Kalaupun kata 4 bulan tak final lagi, at least tuan-tuan dah ada satu skill macam mana nak buat ulasan. Okey, video dah ada keluar, saya ulas sikit, iaitu ini adalah kerja kita pengetua dan guru besar, iaitu membuat rumusan dan perakuan. Dalam rumusan dan perakuan graf. Cikgu Asri. So, apa pandangan? Okey tak? Okey, setakat ni macam mana? Okey? Okey, Cik YM, sangat membantu. Okey. Terima kasih tuan. Kita nak mudahkan kita. Okey. Tadi kita punya apa tu limitation kita kan? Nak apa tadi? Nak buat dalam Word kan? Bantu saya buatkan dalam file Word dengan maksima 500 aksara. Paparan tak nampak YM. Oh ya, sorry. Sekejap ya. Boleh nampak tak dia apa ni, Selin? Okey, boleh nampak. Okey, saya mulakan tadi dengan ni. Saya tak nak panjang-panjang sebab guru besar boleh buat ni je. Bantu saya dengan maksimum buat dalam file Word 500 aksara aja. Kita tak nak panjang-panjang. File saya dah banyak sangat dah ni. Okey. Tengok. Nampak? Punyalah senang kita ni kan. Dia dah buat dah. Sebab menyumbangkan pencapaian tinggi murid, kekuatan sebagai fungsi guru kursus pula menyokong itu buat aspek. So, macam mana? Okey. Boleh kan? Cikgu Syam, 1.5, okey. So yang 4 tadi, yang 4 ni tadi, ambil balik. Okey YM, sangat membantu. Terima kasih. Satu lagi, kita tak ada masa. Boleh tak tulis tangan aja? Sekarang kita ambil tulis tangan, saya dah hantar dalam grup kan? Tulis tangan yang warna hijau tu. Cikgu copy situ. Ni kekuatan ni. Saya tak try lagi ni tau. Tapi yang lain saya dah try. Klik sini, copy. Pergi balik pada ChatGPT, paste. Kita tak ada masa nak buat dashboard, kita tulis tangan, ambil gambar, suruh dia tukang buat kan. Boleh tak? Okey, ambil prompt balik. Ya. Bantu saya sediakan graf daripada data SKAS di atas. Dia dapat. Ingat saya tak try lagi ni. Sebenarnya ChatGPT ni banyak tau. Saya sedang nak buat satu kelas khas untuk guru besar yang simple aja, yang relate dengan kita. Graf telah bersedia kan untuk pautan. Dia buat dalam PNG. Kita tak nak PNG, okey. Bantu saya untuk membuat. Siapa mic tolong tutup. Bantu saya untuk buat analisis berdasarkan graf di atas. Tolong tutup mic ya, siapa ya? Tolong tutup mic. Sorry. Dah. Dia ulasan kan? Dia keluarkan dapatan je ke? Kalau kita tengok kan dalam kata analysis 4, cikgu kata boleh bagi idea. Kadang-kadang kan kita boleh tanya bagaimanakah cara untuk senior yang dia akan bagi. Tak puas lagi, bantu saya buat untuk PSO. Dia buat je tu, dia boleh buat PSO. Bantu saya untuk buat plan tactical, dia buat. Ya? Okey. Dah ada ni. Dia kalau kita copy terus daripada standard 5 paste pun dia boleh buat. Boleh buat. Semua dia boleh buat. Senang kan? Saya bila dapat ni kan, saya pergi belajar tu tujuan dia satu je cikgu kan. Tujuan saya dapat ni, saya nak kongsi dengan kawan-kawan. Saya nak mudahkan kawan-kawan macam mana nak buat. So dapat aja saya buatlah kelas ni. Okey. Baik.
Sekarang ni guru besar nak present. Nak present. Tapi nak buat dalam Excel ni, dalam PowerPoint ni. Cikgu type macam saya type, dah ada ni tadi, ataupun type mana super, dia tekan, buatkan satu laporan dalam file Word. Ni hebat-hebat semua cikgu ni, cikgu tak payah belajar sangatnya. Okey, buat satu file. Macam mana daripada file ni kita nak wujudkan satu PowerPoint yang mudah? Okey, dia buat dalam bentuk Word ya. Okey, alright. Word, dia turun Word. Baik. Dia kata jika tuan ingin infografik atau slide pembentangan, saya boleh bantu. Kalau cikgu kata bantu saya, dia akan buat. Tapi dia punya slide dia tak berapa ni lah. Sebab tu saya nak tunjuk satu lagi. Tapi kalau cikgu nak guna this, okay, no problem. Ya, cuma saya nak pergi pada satu penggunaan gambar AI. Okey, semua dah ada dalam bentuk Word ya. Saya nak pergi the next file ni. Klik je pada sini. Keluarkan file Word ni. Tak kisahlah cikgu nak buat file apa bentuk sekalipun, apa data tadi pun tak kisah. Cuma saya nak tunjukkan dalam bentuk Word. Okey. Ini data laporan daripada SCAS tadi, dia keluar bentuk macam ni. Katalah guru besar, cikgu nak buat pembentangan dalam bentuk PowerPoint. Kita tak ada masa nak buat point dah, apalah semua tak ada masa. Cikgu copy je kat sini. Apa-apa sumber ya, tak apa kisah. Apa pun sumber, copy je. Ada tadi saya hantar file yang kedua. Cikgu klik pada gambar AI. Tak apa, kalau laju sangat nanti lepas raya kita buat satu bengkel khas lah untuk PGB. Ya, kita buat bersemuka sambil-sambil makan kuih raya tu besok, kita buat. Ada berapa banyak boleh kita ni. Ya. Okey, baik. Cikgu ni Solihin, sekarang ni sama tak paparan saya yang ada gambar AI ni, sama tak? Ada. Ini yang saya dah buat dulu. Okey, cikgu dapat tak sampai ke sini? Dia keluar, tapi tak adalah, yang ni tak sama sebab saya dah buat dulu. So dia akan keluar kat sini gambar AI. Nampak tak perkataan create new? Create new, cikgu. Dapat. Ada YM, ada. Ada, okey. Baik. Create new. Bila jumpa ni, nampak create new ni kan, klik je pada create new. Bila create new ni, dia bagi kita pilihan. Ini fungsinya apa ni tuan-tuan? Kita nak buat PowerPoint, kita malas nak susun ayat, kita malas nak design, kita tak ada masa, kita ambil stack tu tersantar sini, dia tolong buatkan untuk kita. Ada dua, saya tak nak pergi yang lain sebab masa singkat. Tuan-tuan klik aja pada generate. Bila pergi pada generate, dia akan keluar ni, presentation, web page, dokumen dan social. Okey, abaikan. Pergi je pada presentation, tuan-tuan pilih bahasa Melayu. Kalau tak bahasa Indonesia nanti, PowerPoint kita dalam bahasa Indonesia lah. Okay, nanti nak bentang kat Jakarta ke, nak bentang kat Sulawesi, boleh lah pakai itu kan. So kita ambil bahasa Melayu. Okay, baik. Kita double klik, kita klik mouse kita sebelah kanan, kita paste. Ni apa yang ada tadi. Kalau tuan-tuan lain isi tak apalah. Lepas tu kita tuan-tuan generate outline. Okay, dia berfikir, dia buat. Ni sekarang dia tengah buat ni. Cantik kan dia buat kan? Siap dengan kekuatan pengurusan simpulan. Okey, bila dah siap ni, tuan-tuan pergi pada generate. Ini dia punya outline. Dan berapa card kita nak buat, gantung pada sini berapa slide. Ni dipanggil slide, ni card dipanggil card. Boleh card dah sampai 40 kali 50 card. Tapi slide jangan banyak-banyak lah, pening orang tengok. Saya kalau suka buat slide tak banyak, dalam 20 paling lebih, 22 je. Okey, ambil 8 slide. Lepas tu tekan generate. Bila generate ni, dia akan buat dalam bentuk the real PowerPoint nanti. Bayangkan kalau teks tadi, kalau kita nak susun balik kan susah, nampak dia keluar. Ni sedang buat dah ni.
Kita minta dia 8 tadi kan, 8 slide. So dia designkan 8 slide. Siap dengan infografik sekali dia buat. Okey. Sudah setakat ni? Okey. Semua dah ya. Siapa yang tak habis generate beritahu sebab saya nak sambung terus ni. Sikit je, 2 step je lagi final habis. Okey, untuk itu kita nak sekarang ni kita nak buat dalam bentuk PowerPoint. Sebelum PowerPoint ni kita tak puas hatilah dengan warna ni, gelap sangat ni. Cikgu pergi pada tema. Pilih ni yang light. Pilihlah, pilih. Ya, ni light. Ni ada merah sikit. Ni themes. Ya. Itulah saya ambil ni. Ya, katalah saya ambil ni. Okey. Dah pilih tema yang sesuai, kita pilih pada ni step ni jangan lupa. Pergi pada share. Ya, pada share. Ingat, share kalau boleh catat-catat pada share. Lepas tu pergi pada export. Kenapa nak export? Sebab kita nak dia create dalam file apa. Jumpa PowerPoint, klik PowerPoint. So sekarang dia buatkan PowerPoint dalam createkan PowerPoint. InsyaAllah aku sebelah habis. Saya ni saya nak gerak siap, saya cuti nak ke Bangi sikit. Nampak? Dia keluar dah. Pilih lah. So double klik file ni, dia keluarlah PowerPoint sekolah kita, pelaporan guru besar. Dia akan bawa ni kalau ikut email kita lah. Gambar pun dia carikan cikgu. Nampak kan? Dia dah buat semua dia buat. Graf semua dia buat, infografik dia buat. Nampak? So, macam mana? Okay. Sangat membantu YM. Tak pernah terfikir, tak pernah buat benda ni. Jadi terima kasihlah banyak membantu kita dalam tampil ni. Terima kasih juga Tuan sebab saya sebenarnya minat sebab saya guru besar tampil ni lah. Saya tengok cukup responsif lah benda-benda macam ni. Boleh buat. Apa yang tu? Tujuan kita tadi nak buat data analisis kan. Lepas ni nak bentangkan. Kalau nak bentangkan nanti katalah guru besar nak bentang lepas raya tentang SKPM kita semua dah keluar kan. Tapi kita nak tunjuklah kita guru besar kita alert bentang ni. Tapi nak PowerPoint tak ada masa. Besar, bukan saya kata apa juga. Saya faham guru besar ni. Saya tengok tua dulu. Banyak mana nak fikir. Ambil aja analisis tadi buat PowerPoint. Bentang aja PowerPoint. Okay. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa, cikgu boleh tanya. InsyaAllah saya bantu. Mana yang saya tahu, saya bantulah. Tapi saya tak tahu semua. Saya pun belajar-belajar je ni. Sebab saya harap barakahnya lah. Barakah ilmu ni. Satu kan, sebab ilmu ni kalau kita dapat ada barakahnya, kita belajar A, kita dapat B, dapat C, dapat D, dapat selanjutnya. Saya harapkan itulah. Terima kasih banyak-banyak.